Al-Bukhari berkenaan dengan menziarahi orang sakit. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa aku masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara baginda menderita sakit demam yang teruk. Aku menyentuhnya dengan tanganku dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menderita sakit demam yang teruk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar, aku menderita sakit demam sebagaimana sakit yang dirasakan kedua-dua lelaki di antara kalian." Aku berkata, "Hal itu kerana bagimu dua pahala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim ditimpa gangguan iaitu sakit dan lainnya kecuali Allah menggugurkan atau menghapus kesalahan-kesalahannya sebagaimana pepohonan yang menggugurkan daun-daunnya." Terusnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang lelaki untuk menjenguknya dan mengucapkan, "Tidak mengapa, pembersih dosa insya-Allah." Lelaki itu berkata, "Sekali-kali tidak." Bahkan ia adalah demam yang bertolak ke atas orang yang sudah tua untuk menghantarnya ke kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baiklah jika demikian." Seterusnya Usamah bin Zaid meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang di atas keldai, di atas ikab dan di atas khalifah pada Qiyah, lalu membonceng Usamah di belakangnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Sa'ad bin Ubadah sebelum perang Badar. Baginda berjalan sehingga melintasi suatu majlis yang terdapat Abdullah bin Ubay ibn Salul. Hal itu berlangsung sebelum Abdullah masuk Islam. Di dalam majlis itu bercampur di antara kaum muslimin dan musyrikin penyembah berhala serta Yahudi. Di sana terdapat Abdullah bin Rawahah. Ketika majlis ditimpa debu haiwan tunggangan Nabi SAW, Abdullah bin Ubay menutup hidung dengan selendangnya dan berkata, "Janganlah engkau membuat debu ke atas kami." Nabi SAW memberi salam lalu berhenti dan turun. Baginda mengajak mereka kepada Allah serta membacakan Al-Quran. Abdullah bin Ubay berkata kepadanya, "Wahai engkau, tidak ada yang lebih baik daripada apa yang kau katakan seandainya itu benar. Janganlah mengganggu kami dengannya di majlis-majlis kami. Kembalilah ke tempat tinggalmu, dan siapa yang datang kepadamu di antara kami, maka ceritakan ceritamu itu kepadanya." Ibnu Rawahah berkata, "Bahkan wahai Rasulullah, ceritakan hal itu kepada kami di majlis-majlis kami kerana kami menyukainya." Akibatnya kaum muslimin dan musyrikin serta Yahudi saling mencaci sehingga hampir-hampir mereka saling membunuh antara satu sama lain. Nabi SAW sentiasa menenangkan mereka sehingga mereka diam. Lalu Nabi SAW menaiki haiwan tunggangannya sehingga masuk ke tempat Sa'ad bin Ubadah. Baginda SAW berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah?" Maksudnya Abdullah bin Ubay. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, maafkanlah dia dan biarkanlah dia. Allah telah memberikan kepadamu apa yang dia berikan. Padahal dulu penduduk negeri ini telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Ketika hal itu gagal oleh kebenaran yang Allah telah memberikan kepadamu, maka dia menjadi iri dan tidak suka kerananya. Itulah yang mengakibatkan dia melakukan perbuatan yang dia lakukan." Jadi apa yang kita dengar, semoga mendapat faedah daripadanya.